Faham lah. Betul lah tu. Betul Kalau lah tu. kalau bagi kau lah, bagi kau. Perspektif watak macam kalau tengok perspektif kamera, masuk perspektif tu pandangan lah. Okey. So kalau perspektif watak, pandangan watak. So pandangan watak tu macam, ya betul cakap kau cakap ni. Dia tunjukkan dia punya watak ni macam mana. Kau garang ke, kau betul. kaki marah, kaki pukul ke. Dia main peranan lah kat situ. Tu bagi aku lah. Yelah, setiap askar kan dia ada role je. Ada medik, kita ada medik, kita ada yang sniper, kita ada yang pegang flamethrower tu. Ada dalam filem ni menarik, ada yang pegang flamethrower. Duduk depan sekali. So bila flamethrower tu dia duduk depan, musuh dia bakar lu. Bakar lu. Okay man, so kita dah borak pasal camera work, perspektif watak. Macam mana dengan dia punya lighting pula? Dia punya pencahayaan, Mas Melayu pencahayaan dia macam mana pula? Cuba explain sikit. Okey, macam yang aku cakap waktu awal-awal tadi, dia gunakan pencahayaan natural lah. Natural lighting. Natural lighting. Natural lighting biasanya color macam mana? Color cahaya biasa, cahaya natural. Tapi kalau yang tak silap aku dia ikut cuaca tak? Dia ikut cuaca Katakan lah. kalau hujan ni macam suram-suram. Ya, betul. Kalau pagi-pagi tu dia cerah. Tapi kalau kat medan perang ni biasanya darah sini sana, lumpur. So warna dia akan jadi warna suram lah. Warna tapi natural lah. Setiap cahaya tu dia ada maksud dia tersendiri. Betul lah, betul. Sebab cahaya sangat main peranan lah macam tu. Cahaya sangat main peranan. Okey, baik. Lepas tu dia pada minit ke 140. 140 kira dah 2 jam 20 minit. 2 jam 20 minit situ hingga ke 160. 2 jam 20 minit ke 2 jam 40 minit. Ha. Filem tu 2 jam 50 minit total. So time hujung lah. Time hujung dia adegan pertempuran di Bandar Ramili. Kat bandar? Kat Bandar Ramili. Bandar perang Nanti anda boleh Ingatkan dalam bilik perang. Bandar perang juga. ada. Aku pun nak cakap sikit. Aku rasa selain daripada yang Iman cakap tadi, yang percayaan tu, penggunaan di saturated color grading dia sangat membantu menunjukkan kelesuan dan kengerian. Makan. Sila. Kelesuan dan kengerian. So ngeri. So cakap saturated color selalu macam bagi suram, nampak seram, ngeri. So kau tengok macam, yang kau tengok pun kau macam, ui, gila lah macam tu kan. Dia sangat main peranan besar. Tak macam filem perang yang lain yang bergaya action, lebih tunjuk tapi lighting haram. Dia lighting haram, tak ada apa. Lighting bagi aku dia kamera, audio, lighting. Kamera, lighting, audio. Lighting main peranan juga untuk main peranan. satu filem ke drama. Contoh lah kau buat cerita seram, terang habis. Terang. Tak jadi. Apa yang kau takut? Tapi cuba kalau gelap ada merah sikit, tu macam wah, dia dekat dengan kita. Macam sekarang ni. Kalau cerita love, contoh cerita love cahaya dia. Oren, boleh pink, boleh merah, boleh. Biru boleh. Biru boleh, kita boleh buat. Dia asalkan ada mesej yang nak disampaikan, itu je. Banyak dia, tapi bila kau buat filem perang ni janganlah kau letak warna pink. Dia jadi lain dah. Dia jadi macam perang lain dah perang dia tu. Perang laki bini lah Perang laki bini lah Okay, so aku nak highlightkan sikit dalam babak gereja. Tahu babak gereja? Tak tahu, kau nak tengok sini dulu. Babak gereja ni minit ke berapa? 60 hingga 65. Penggunaan low key lighting dan close up menunjukkan keintiman dan keletihan askar selepas peperangan. So dia tunjuk macam kita dah penat. Dia tunjuk kat gereja tu semua lepak macam baring santai, penat. So lighting tu aku tak boleh nak cakap betul penting lighting dia. Sangat-sangat penting lah Manek. Lighting ni sangat penting lah. Macam aku cakap tadi lah, dalam satu drama ke filem ke lighting penting juga. Penting. So apa-apa pun kalau aku nak buat filem, lighting. Fikir lighting dulu. Lighting apa aku nak buat? Baru kau buat filem. Kalau tak, kau tak payah buat filem. Merosakkan industri. Betul. Yang ni. Okey, kita nak borak pula pasal komposisi visual dan penyampaian cerita. Ni storytelling ni penting man. Sebab kalau kau salah bercakap, macam kita nak cerita kat orang, kita salah info sikit, lain jadi dia. Dia memang jadi macam dia biasa macam ni kan. Pegang jap. Dia biasa macam ni. Habislah gua. Jadi dia tak ngam, dia jadi Dia tak ngam lah. dia potong macam tu. Penat juga pegang mic ni. Kau tak nak pegang untuk aku? Okay, aku pegang pula untuk kau Pegang pula untuk aku. Okay. Tu nak tanya aku apa? Okay. Kita semua tahu yang Spielberg ni seorang yang teliti dalam komposisi visual. Lepas tu bagaimana aspek yang ditetapkan dalam filem?
Aspek-aspek. Yang ditetapkan. Aspek sama. Aspek sebenarnya. Aspek. Mesti- Yes. Hmm. Okay, Afiq. Ha. Spielberg ni adalah seorang yang teliti dalam Dalam buat filem dalam lah. buat komposisi visual bagai kan. Betul. So, apa yang aspek dia gunakan dalam filem ni? Aspek yang digunakan dalam filem ni yang aku tahu ni aku ada buat note sebab kalau aku nak hafal pun payah. Kita buat note point, so aku akan explain sikit. Spielberg dengan Kaminski ni menggunakan rule of thirds. Rule of thirds untuk menyeimbangkan visual seperti dalam babak mana Captain Miller, Tom Hanks ni dia tengok ke arah medan perang selepas serangan di Omaha Beach. Dekat Golden Gate tu. Dekat Ya, serangan apa tadi? Omaha Beach. Omaha Beach. Omaha Beach, Yamaha motor. Okay. Lain. Okay. Okey. Bapak tu juga menggunakan depth of field. Depth of field tahu tak? Tak tahu, Google depth of field. Di mana latar belakang kabur untuk beri fokus kepada ekspresi wajah Miller. Ia dalam sekitar minit ke-15 ke 20. So, depth of field ni dia fokus sangat, kamera tu fokus kat satu tempat. Background dia blur sebab kalau kita buat semua tak blur, kita tak tahu nak tengok mana emphasis dia. Tak ada emphasis dia. So, bila dia buat belakang kabur, kita tengok, ni emphasis dia, Captain Miller ni, Tom Hanks ni dah emphasis dia. So, kita fokus kat situ. Betul. Tu nama depth of Depth of feel. Feel. Depth of Feel. Feel. So, aku nak tambah sikit lah. Dalam babak pertahanan dia di Rameli. Nama ni pula. Dalam minit ke 140 hingga 160 lah. Dia Dia menggunakan wide shot. Wide. wide shot yang 0.5 lebar tu Yes, lah yes. kan. WIDE shot. Wide shot. Wide shot. Wide shot ni function dia adalah untuk menunjukkan skala pertempuran dan kesan strategik kedudukan askar. Pada minit yang 140 dan hingga 160. Faham sebab kalau wide saya nampak semua. Yes. Nampak macam open Dia besar. open besar. Dia nampak. tunjuk semua askar dia apa semua. Sebab kalau kita ambil shot biasa kan, dia contoh shot biasa sini, macam makanan ni yang tunjuk kan. Shot biasa sini. Kau pakai wide dia nampak semua. Pinggan ni kau nampak, ni kau nampak. Semua kau nampak. Betul? Betul. Baik. So, jadi kita pun dah ke penghujung. Dah penghujung ke? Dah penghujung. Cerita ni 2 jam 50 minit tau. Takkan kita kupas sikit, tapi banyak agak sebenarnya. Banyak juga. Banyak agak sebenarnya. Sebab kalau nak explain semua, baik aku buat filem baru. Betul. Kan? Kalau nak explain semua susah lah. Dia kalau aku nak explain dari awal sampai akhir, aku rasa ada dalam sejam. Lama, sangat lama. Betul. So kita ambil yang penting-penting. Kita orang borak pasal shot, pengarahan, lighting. Itu je yang penting. Itu yang tu lah. So, aku nak tanya kau untuk last lah. Hmm. Sejauh mana teknik sinematografi dalam filem ini membantu penceritaan? Sangat berkesan. Sangat berkesan. Dia. Sangat berkesan. Tadi pegang. Tadi dia macam gini kan. Sekarang Dia sangat berkesan. Okay. Teknik kamera yang realistik kan. Lepas tu dia gunakan warna yang desaturated. Tahu tak desaturated apa? Tak ada, Google sendiri. Aku tak tahu. Dan percayaan natural membuatkan penonton macam benar-benar seolah-olah mereka dalam medan perang. Macam kau feel like, aku kat sini ke. Tak, padahal kau rumah je. Kau duduk pun kat Sentul je. Betul. Tak kena pun. Macam tu lah. Dari segi pengarahan pula, Spielberg ni kan, aku rasa dia berjaya lah. Dia berjaya menampilkan peperangan sebagai suatu brutal yang tidak berstruktur. Tu dia. Berbeza dengan filem perang yang lain, lebih susun dramatik. Dia macam ni. Aku pun rasa bahas ni lah. Aku bercakap habis ni. Okay, dia perang bagi aku dia memang tak perlu tersusun. Perang equal chaos. Perang tak pernah tenang, tak ada. Bila perang ni kau attack sini, kau attack sana, ada landmine apa, periuk api bawah. So Spielberg ni dia memang ambil macam aku kena buat cerita ni realistik. Aku kena buat cerita ni jadi macam real. Aku tak boleh nak jadi macam bagi pelakon ni nampak okey. Tak, dia kena bagi nampak sangat macam perang, muka kotor berdarah, sini luka. Ni. Aku tak boleh aman. Nak. Dia. Aku bagi ni kat filem tu. Grade A dia aku bagi. Itu dia. Dengan lag sambung. So, keseluruhan dia macam mana, Vic? Keseluruhan filem ni aku rasa dia bagi kesan emosi yang sangat kuat kepada penonton sebab visual dan dia punya naratif yang realistik. Dia aku tak tahu nak cakap apa lah. Dia memang
Tak pelik lah cerita ni memang. Tom Hanks. Dia Tom Hanks berlakon. Lepas tu pengarah Steven Spielberg. Dia macam kopi panas, kopi O, biskut kering. Tak ada satu tak ngam. Dia kena dua-dua. Baru dia sekejap mak, aku tak boleh man. Sekali. Satu, dua. Macam tu. So jadi filem ni antara filem yang filem perang. Kau nak tanya aku lah? Aku nak tanya kau. Ha. Bagi pendapat kau lah. Ha. Filem ni Bagi filem tu pendapat. pada pendapat kau. Pada pendapat aku. Aku nak tanya pada pendapat kau. Okay, pendapat tak tengok ni lah. Sebab aku Okay. dah tadi aku tulis yang penting-penting je. Okay. So filem ni filem perang yang paling nice lah kau tengok. Jujur cakap, this is the best lah. Sebab aku banyak je tengok filem perang. Macam Terminator. Terminator ke? Tak, Rambo. Cerita Rambo. Rambo, ya. Top Gun. Top Gun, Sylvester Stallone berlakon, apa Tom Cruise berlakon. Tapi kenapa bila aku tengok cerita ni, padahal cerita lama sebelum tau. Cerita tu semua ada macam apa Top Gun tu selepas. Yes. Pada time tu kamera semua dah upgrade semua. Tapi Yes. kenapa filem yang 1998 ni top? Korang kena tengok. Korang kena tengok cerita ni. Kalau kau tak tengok kau menyesal. Rugi sebab benda Benda ni dapat memberi ilmu. lagi yang belajar filem. Yes. Korang belajar filem, belajar kamera, teater, cara Betul. lakonan. Betul. Tengok filem ni. Dia complete. Kau nak belajar berlakon tapi tengok dalam ni. Betul. Sangat okey. So kita dah sampai penghujung. Habis. Habis dah. Aku rasa aku nak buat review filem lain lah. Kita bila borak kan, kita member borak berdua pasal filem review best tau sebenarnya. Memang best. Dengan Yes. setup macam ni kan. Setup murah ya. Ini tak sampai RM20 pun. Saja bagi tahu bawah ni kamera ni tak ada tripod, kau tak kasut. Ni semua kau tak kasut. Setup murah yang dapat. Ni cucur ni RM3.5 ya. Kan? Ini je Kan keluar. orang? Ini je keluar duit. Ini bukan alas meja. Bandana ni. So ini je lah. Dah habis Habis lah. So kata-kata akhir kau, aku bagi kau. Kata-kata akhir kau apa? Kau bagi tahu pasal filem ni dengan apa-apa lah. Kata-kata ayah aku untuk pelajar ke yang minat tengok filem atau drama, Dia nak ambil course lah. yang nak ambil course sinematografi atau teater dan sebagainya, patut tengok cerita ni. Sebab cerita ni banyak memberi pengajaran kepada kita. Baik. Aku pula nak cakap yang betul lah, aku nak sambung Iman cakap dia memang the best. Tengok dia tak menyesal. Dia bila tengok dia punya gambar macam mana cerita orang tu ke tak. Tengok dulu. Baru kau tahu. Tak kenal maka tak cinta. Tak ada hati maka tak kahwin dengan boti. So di sini je lah. Habis lah. Okay lah, kita punya outro man. Okay. Outro kita. Jaya. Okay, Vic. Okay guys, ini adalah pengakhiran kita tentang cerita Saving Private Ryan ini. So, ya. Terima kasih atas Sudi lah menonton sampai habis. Jangan skip. Boleh tengok sampai habis. So kita nak akhir lah. habis lah. Okay, akhir kita letak mic kat sini. Okay. Jumpa lagi insya-Allah episod akan datang dengan podcast Jahanam. Woo!